Selamat datang di Tangkudak Galak dan Kak Anam. Di Tangkudak Galak kini ko dan yang membahas tentang toilet. Kadang-kadang di toilet ko banyak lo kejadian-kejadian aneh. Aduh nama dia ko. Dah. Ada perlu apa kemari dah? Bertanya ni dah baru. Jadi wak kamu tu kekayaan Astia. Kau dah siap ko. Pilih menu dah dulu. Kena makan rendang tungau, kucing panggang, dewa goreng. Kena makan. Aduh lo ke WC pergi makan. Oh, siap. Kau lah yang internasional dah. Musuh kematian mini. Dah ya nak jadi dan ke WC dah. Pulang lah. Baalai, itu lu peraturan WC wah. Harimau aduh lo pakai menu di WC. Kan tukang WC kadang-kadang lo saya dakar. Ayolah bagikan kawan kalau ke WC jo. Hati-hati. Jangan menyelonong suak. Saya lihat mu dia bah. Oi, kerambia. Masuk-masuk saya ke WC yang doang ko. Cak saruk itu. Sarut dia. Tenang weh. Buang iya dah. Sebelum masuk buang iya tu. Buang iya ketek 100,000. Buang iya kadang 50,000. Mana dah? Itu loh. Aduh kak nang di rumah dah. Iya, betul. Angbo kemari gratis sama masuk terus. Pancirian nak dan lo bertanya. Karena di rumah ni makan yo. Iko kerajo punya nasi yo di dulu. Menyelonong sepanjang masuk. Kadang-kadang di WC ku ada lo dan rumah bayian tu. Di pakuk-pakuaknya wak tu. Amo dia ku lah nyo. Dah, dah. Bara awak tadi tu dah. Pengadaan ni. Buang air kadang dah. Senang sekalinya kan. 20,000 dah. 20,000? Mana dalam suri 5,000 tu. Dapat buang air pasti ada dah kerja kan? Yo. Itu dah 10,000 dah. Dan dulu lah. Apa tu dah do lah. Bonci dah. Sampai kemari. 10,000 lah. Pas 20 lah. Lah, yo bangun dua. Mahanya WC pajangan tu lah. Ngetong salah nyo. Kalau ke WC ku jangan aneh kerajo. Jangan aneh ni bau. Tapi ku mending ku jadinya. Dah, cilik dah. Ada nak bisa merokok, tak cilik nak merokok dah. Ada rokok ada dah. Dia rokok dah. Ada dah. Nampak dah kau, Cepet dah. Deh, mau enggak preman dah. Wah, dah. Asli ke dah? Aslinya. Pulang lah. Iya dah. Terima kasih ke kawan dalam menonton Tangkudak Galak dan Kak Anam. Tunggu Tangkudak Galak yang selanjutnya. Terus support kami dengan menekan tombol subscribe karena kesuksesan kami tangan anda.